Memandangkan Bazar Banting Baru telah kembali ke tempat asal, so hari ni Ena nak terjah apa yang ada dekat sini. Yuk ikut Ena. Ena! Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ena datang ke bazar kita. Jom kita terjah nampak. Jom. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Jual ikan bakar apa je kat sini? Kat sini ada pari, cencaru, kembung. Pari dengan kembung 10, caru 12. Kita akan bagi ikan, free nasi. Oh, tak apa ni? Mini murtabak ayam. Ayam je satu. Ayam saja ada, biar senang. Semua boleh makan. Ha? Satu kira berapa ni? Satu RM1.5. RM1.5. 7 RM10. Ni apa? Masal lodeh Wadih. Wadih. Yang goreng. Yang ni yang kat pasar malam tu Dekat pasar malam Bibi. Gembar. Ni Yazid, ni pun Yazid. So biasa orang nama Yazid ni memang gila. Air katira satu paling cepat habis ni. Yang ini yang 3 hari dia jaga, dia habis dulu. Okey, nak satu lah boleh? Boleh. Ayam satu. Ayam satu. Semua roti jam balut ke apa? Tak, dia biasa ada. Biasa, oh. Kalau yang special ayam, dia akan balut campur ayam. Oh, okey. Masuk special tu balut lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi lemak satu. Nasi lemak apa? Nasi lemak baru ada. Ayam, mi kerang, mi soto, ada ayam. Favorite Ena paru lah. Paru telur mata. Alright. Magic water. Kenapa magic water bang? Magic water ni dia macam air masak panas gaduh pisang aja terletak asin. Apa yang best seller kat sini Kak? Asam pedas ikan pari, beli lada, urat keting. Okey, terima kasih. Ini hasil Ena menyelam dalam bazar Banting Baru tadi. Banyak sangat pilihan panganan, lebih kurang 60 gerai tak silap Ena. Korang kena datang dekat sini weh. Ena pun dah tak tahan nak balik, nak buka puasa tak tahan tengok makanan yang semua sedap-sedap. Okay, jom. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Harap semua sihat belaka dan jauh sila-sila. Jemput datang sini ada kebabum sila-sila.